Bajet yang tuan-puan perlukan untuk buat simpanan emas dekat Public Gold. Sebenarnya kita tak perlu pun tunggu modal yang besar untuk buat simpanan emas. Dekat Public Gold, tuan-puan boleh simpan emas dengan bajet minimal RM100 sahaja. Mula dulu walaupun dengan bajet yang kecil. Sebab posisi kita adalah sebagai penyimpan emas, bukan pelabur emas. RM100 hari ni tuan-puan akan dapat 0.16 gram dan hari ni 1 gram dah RM590. Kalau contoh tuan-puan nak beli emas dekat kedai emas, tuan-puan kena ada bajet ribu-ribu, betul tak? Kurang-kurangnya tuan-puan kena ada RM5,000. Tapi tuan-puan nak simpan emas kat Public Gold, tuan-puan ada sahaja modal RM100, boleh mulakan simpanan emas yang pertama. Jadi bila kita simpan emas ni, kita akan simpan dalam akaun emas Grab. Sama sahaja macam akaun bank, tapi bezanya kita menabung Grab emas, aset yang sangat bernilai. Jadi dalam akaun emas Grab ni, tuan-puan fokus pertambahan Grab, RM100 boleh menabung terus, nabung bila-bila masa sahaja, transaksi secara online. Bila tuan-puan fokus pertambahan Grab, simpanan tuan-puan makin lama makin bertambah. Dan emas dalam akaun Grab, kita boleh keluarkan emas fizikal sama ada gold bar dan juga dinar. Bila cukup sahaja Grab, sangat-sangat mudah walaupun dengan bajet yang kecil, boleh dapatkan emas fizikal yang lebih besar. Bagi siapa yang nak saya bantu untuk mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh rujuk pin video atau klik link kat bio. Nak belajar lebih banyak ilmu emas dan kewangan, boleh follow Biha rapat-rapat.